Assalamualaikum guys. Hai, what's up guys? Okay, hari ni kita tak ada nak jual kondok atau jual popiah hari ni. Cuma just nak share satu benda yang mungkin memberi manfaat kepada orang lain dan mungkin juga tak memberi manfaat kepada orang lain. Apa benda tu? Nak buat tanaman. Tanaman semula pisang, pokok pisang. Jadi jom kita tengoklah video yang akan datang. Mungkin akan ada part 1 and part 2 lah. Apa yang paling penting sebelum kita nak start kita punya proses tanaman ni, mesti yang paling penting sekali tanah kena ada kan, dan tanah mesti ada kalau boleh kita kena cucikan dulu. So part yang pertama mungkin saya akan cucikan dulu, dan part yang kedua kemungkinan kita akan go pada tanaman. Okay, dan satu step saya akan tunjukkan kepada awak apa yang kita perlu buat untuk kita menanam semula. Okay guys, see you. Okay guys, dia sebabkan baju yang berwarna putih ni memang tak sesuai lah, sebab kita memang banyak sangat main dengan kotor-kotor. Okay guys, kalau dan kita nak nebah mestilah kita nak ada mesin. Gak mesin ada dah, dan bila nak mesin tak gerak, tak ada minyak. Okay, nak ada minyak pun dah ada guys. Okay, baik guys, mesin pun dah hidup. Okay, bam pun dah ada. Oh, bewok. Nanti bewok. Okay, nanti kita akan tengoklah projek proses lah. Start daripada sini, saya akan pergi kepada sana lah. Direct tengok lagu mana. Kita tak ada drone so tak boleh tengok daripada atas. So boleh tengoklah. Okay, projek ni kalau nak dikira kalau nak berasa boleh dalam 30 pohon je lah kot. Kalau ada siap ini, insyaAllah Alhamdulillah. Kalau tak ada siap ini, nak buat kan, nak buat banner gitu. Tapi kita tak usaha. Siapa siap juga ini 30 pohon. 30 ya, tak sebanyak. Okay, alright. Okay guys, sebelum kita start tanam pokok pisang, okay, pertama sekali pastikan tanah yang tempat kita nak tanam tu mestilah licin ataupun tak ada apa-apalah. So kita kena pastikan, make sure benda tu dulu. Alright, so kita kena mesin rumput, kalau boleh habiskan mesin rumput, pastikan tak ada pokok-pokok lain supaya senang untuk awak menanam semula pokok pisang. Okay guys, nebah untuk kali part pertama baik. Tapi sebelum ambil pisau tu, kita kena settle dulu sini ni atas orang lah. Kalau setengah orang tu dia akan cuci dulu lah, dia akan tarik gerak ke lagu mana. Tapi mungkin kawan rasa sebenarnya kita tebah ni sebenarnya adalah baju. Jadi sebaiknya saya nak buat sekali lagi lah. Kita akan peracur, betul-betul peracur one persatu supaya dia punya proses untuk jadi baju tu lebih cepat dan lebih efisien kepada pokok yang baru kita tanam nanti. Okey. Jadi untuk part pertama settle dah, nebah dah. Kawasan ni yang kita nak bakar, tak bakar banyak sangat. Tak tahulah tu 30 pokok cukup ke tak tu. Nak pergi lagi depend kalau bolehnya. Cuma takut makin tanah orang. Lagu tu.